Bang, saya nak cakap pasal YB Sherlina sikit boleh bang? Kenapa ni? Ada apa ni? YB Sherlina banyak memberikan sumbangan kepada madrasah kami lah. Macam terjalan ni kan. Asalnya terjalan ni bang, teruk bang. Kereta nak masuk keluar tu susah bang. Tapi sebabkan YB Sherlina dia bagi bantuan batu tar ni, sekarang ni jalan lancak. YB Sherlina juga bagi sumbang untuk pagar tu. Sekarang ni pagar nampak selesa. Orang tak boleh masuk. Ya, macam bumbung yang YB Sherlina duk bagi ni. Sebelumnya bang, macam kat surau, macam kat asrama, bila turun je hujan tu bang, air selalu masuk tu bang. Kita duk harus ambil cebok, timba duk letak kat bawah. Macam-macam lah bang. Asbabkan YB Sherlina dia bagi bantuan, sumbangan. Dan Alhamdulillah semua pelajar duduk dalam keadaan selesa, mengaji dalam keadaan tenang, relax. Jazakumullahu khairan, mubarakan fi wa ahsanul jaza kepada YB Sherlina yang telah memberikan banyak sumbangan kepada madrasah. InsyaAllah.